A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita nak rungkai sikit persoalan tentang akad. Akad dan niat. Apa beza akad dan niat? Sebab ada orang keliru kata nak buat korban ataupun nak buat akikah ataupun nak bayar zakat, kata ada kena ada akad. Ni salah faham yang besar lah, kita kata besar lah. Sebab ada ibadah yang tak perlukan akad. Ada ibadah perlukan akad. Ada ibadah hanya perlukan niat. Kita akan bagi contoh sikit lah. Okay, akad ni adalah satu benda yang kita guna lisan. Dia ada rukun-rukun akad. Rukun-rukun akad ada 3. Pertama, al-aqidain, iaitu pihak-pihak yang akad. Orang yang akad. Contoh, kalau jual beli, orang yang jual dan orang yang membeli. Penjual dan pembeli. Kemudian, ma'qud alaih, iaitu benda yang kita akadkan. Benda, contoh, kalau kita nak jual beli, barang lah. Kalau kita nak, kalau kahwin, dalam urusan kahwin, isteri lah, bakal isteri. Kemudian, sirah perkataan ataupun ijab dan qabul. Kalau dalam jual beli, aku jual dan aku beli. Dalam nikah, aku nikahkan dikau dan aku terima nikahnya. Yang tu akad. Antara ibadah yang perlukan akad, kita dah sebut, antara ibadah yang perlukan akad, yang wajib akad adalah jual beli dan nikah. Ini antara rukun-rukun akad. Baik, kita nak tengok niat. Niat pula. Niat apa dia? Niat adalah apa tujuan kita. Contoh, apabila kita angkat takbir. Apa tujuan kita angkat takbir? Itu niat kita. Contoh, kita solat zuhur, kita angkat takbir. Kita dah tahu dah ada tujuan kita. Aku nak solat zuhur. Aku nak solat fardu zuhur. Itu niat kita. Aku nak solat fardu zuhur. Aku nak solat sunat. Yang itu dah niat kita. Ataupun nak puasa Ramadan, puasa 6 Syawal lah contoh dia. Puasa 6 Syawal kita niat, esok aku nak puasa 6. Itu niat tujuan. Aku nak bangun sahur, aku nak puasa 6. Itu dah cukup dah sah dah. Begitu juga kalau kita nak buat akikah, nak bayar zakat. Kita keluarkan duit nak bagi kepada orang. Ni aku nak bayar zakat, ni zakat harta. Itu dah niat dah sebenarnya. Jadi salah faham kita apabila kita kata zakat, akikah, korban, kena akad. Tak perlu. Yang wajib adalah niat. Kadang-kadang kita suka menambah jadi budaya. Bila tak ada benda tu, kita kata ibadah kita macam tak sah. Tu beza akad dan niat. Ibadah yang memerlukan akad adalah jual beli dan nikah. Ibadah yang wajib niat adalah solat, puasa, banyaklah, haji. Wallahu alam. Takat ni dulu. Moga-moga kalau ada persoalan boleh tinggalkan kat komen. InsyaAllah kita cuba. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.